Ni memang best. Kau tengok aku bawa tu ke dalam. Ni pintu masuk dia. Dia tingkat 1 Turtles Museum. Waktu operasi Sabtu hingga Khamis 10 pagi hingga 5.30 petang. Mula kita akan jumpa kaunter. Korang boleh beli tiket kat sini. Ni harga dia. Toko Abdul Rahman boleh. Lepas ni dah ada Hot Wheels lah. Lebih kurang 30,000 koleksi Hot Wheels. Mari semua. Meh masuk keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni Abang Saiful Ya Saiful. Video ni adalah video kalau ni adalah dimiliki oleh Tengku Laksamana Kelantan dengan Tengku Puan Laksamana Kelantan lah. Bukan ibu kata. Siapa peminat Gundam ni? Nampak ni. Nampak helmet aksesori pun di sini nampak. Ni. Banyak Hot Wheels lah. Diecast lain tu ada juga. Tomica pun ada. Nampak. Ni Tomica. Kat sini ada satu benda rare. Aku tak tahu dia letak kat mana. Tengah cari juga. Inilah pen yang kita cari. Apa yang kita cari? Tanda-tanda untuk Persekutuan Malaya. Dia pen dia. Yang paling berharga kat sini. Satu benda lagi yang menarik kat sini ialah kita ada prop daripada filem Senario XX. Ini dia, nampak? Ni adalah model spaceship yang digunakan untuk filem Senario XX daripada Aziz M. Osman. Ini koleksi daripada kartunis Imudan. Tak naik pun kau punya rambut. Tegak ke rambut? Tak ada. Special collection box ni penuh dengan koleksi-koleksi STH. Sebelum collab Hot Wheels dan Ferrari stop. So inilah dia. Ni aku tunjukkan untuk Asbel Young, Batman. Ini diecast Supreme. Amir, ni peluang man ni. Amir, diecast 24K gold. Ni koleksi yang paling best lah. Custom cut untuk honor. Aduh, aku rasa tak cukup masa dia bagi untuk aku tengok semua benda kat dalam ni. So aku just shoot je lah yang mana aku rasa macam menarik.